Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni hari Senin 4 bulan 5 2569. Bersama dengan tepat 15 Zulkaidah 1447 Hijrah. Malam ni kita mendengar berita Islam ya Allah nah. Kita pergi di kawasan Hormuz. Perang Iran dengan Sahara ni duk jadi nak perang ke tok seperang. Nah ada lagi boleh jadi nak perang ni. Tapi nanti tengoklah demo cara-cara semula tu baik mana nah. Nak jatuh ke dak cara-cara pula. Hari ni trend tu baik royak kata dia nak make kapal perang masuk di Hormuz. Lepas tu nak pergi jaga kapal hak nak tubik mari, kapal muat minyak nak tubik mari tu nak tubik tak leh masalah ni. Sebab Iran royak dah pia lalu nak bang. Trend tubik kata nak hantar kapal perang pergi jaga kapal muat minyak tu. Nah nak pergi jaga kapal muat minyak tu nak wi lalu boleh. Trend royak baik tu nah. Tu. Lepas tu dia hantar sungguh nak. Dia nak hantar sungguh begini. Dia kata nak hantar sungguh. Iran tu baik bob lalu. Iran kata dia lalu timbang ni tak minta izin nak kena day. Iran royak baik tu selalu dah. Tu. Lepas tu ada lasut. Ada berita baru nah kata Iran ni berdeh sungguh. Ada sute kapal muat minyak ni tak geti. Tak geti kan. Nah, dia nak lalu juga. Nah, kena Iran berdeh bunyi berita hari ni ni. Tu dia. Tapi Sahara kata nak hantar kapal perang lagi boleh jadi tak ada hantar lagi nah. Tak ada hantar lagi. Kapal muat minyak sute lah kena berdeh gini. Tu Iran berdeh nah. Tak reti lalu lagi nah. Tu dia. Kapal perang hak Sahara pun Iran kata kalau lalu kok ni nak berdeh juga. Tu. Kapal perang hak Sahara ternyata nak hantar pergi jaga tu nah. Iran kata masuk mari kalau nak cemung. Tu masuk mari. Iran tu baik royak baik tu nah. Tu. Lepas tu belum pada ni banyak minggu dah nah. Sahara jogi igak kapal minyak nah, kapal muat minyak hak Iran nah. Duk igak duk pegang lagi tu. Tu. Hari ni bos Iran kata mu masuk mari kapal perang mu ku nak bang ni. Sahara nampak nak lemuk sikit. Tak wani hantar masuk nah. Tak wani hantar kapal perang masuk. Lepas tu dia kata dia nak lepas pula. Kapal hak dia igak, kapal Iran hak dia igak minggu baru ni tu dia kata nak lepas tu baik mari dah. Tu. Lepas tu dia kata orang duk atas kapal hak nak igak sat ni nah. Dia nak hantar pergi di Pakistan. Ni syarat tu baik royak. Sebab Iran dia kerakun juga nah. Mu masuk mari ku nak berdeh tahu. Lepas tu Sahara kata tak apa baik ni. Aku nak lepas kelik kapal mu sute aku igak. Lepas tu orang duk kerja atas kapal tu aku nak hantar lagi di Pakistan. Hak ni Sahara tu baik baik tu nah. Gigi mari ni bos Sahara tekai kecewa kerah sampai kan sikit nah. Kena Iran royak ku sikit. Kundo Sahara pun takut juga tu dia nah. Habis dah di kawasan ni. Kita pergi tengok pula di dalam Sahara nah. Dalam Sahara orang duk sokang Sahara ni kau tolong. Bau ni pakak sokang senap senuh wi tren ni tren. Wi tren jadi pak tanah seperti pakak sokang banyak. Tapi hari ni tepat hari ni nah. Tepat dua yang lepas semua orang ni surat khabar dalam Sahara ya apa? Ya samrut.
Kata orang sokang tren nak uya di batala seperti itu kau turun. Tak ada orang sokang, kau turun. Tu dalam syarat. Pas menyok pula dalam syarat kau mahal lah ni. Menyok mahal. Tu. Ada kapal tu hak syarat satu barisak. Mapuh kok lah ni. Mapuh. Tak berjalan, beradu berjalan. Dia tu nak katuk lah barisak dia tu. Sebab apa? Sebab menyok mahal. Nak naik tak leh, nak tu bagi tak leh. Tu. Lepas tu dia kata, dia beli tiket dah, cong tiket dah nak bayar duit kelek. Nak taruh duit kelek. Ni satu barisak kapal tubai lah. Hak Sahara. Larat duk kak menyok mahal. Sebab pun menyok mahal. Sebab di Hormuz tu duk kena sekak tu, nak tubai kapal menyok tak leh tu. Tu. Nah, kalau dak katuk dah barisak kapal tubai ni katuk dah ni nah. Nak wawi orang jatuh kerja nah. Ya banyak barisak ni. Kapal pergi kok tu ikut ni, tualok ni banyak betul nah. Orang jatuh kerja 17,000 orang. Barisak kapal tubai kalau katuk. Tak ada kalau katuk dah. Orang jatuh kerja 17,000 orang. Buat ni tak ada kerja lah. Habis. Nah, ni satu barisak baru boleh jadi kau tambah kau banyak barisak apa. Sebab minyak mahal masalah ni. Itulah. Kita habis tu kita pergi sikit lagi di Syria nah, di Syria pula nah. Syria masalah ni hujan tu lebat lah. Hujan turun wawi aibah dalam Syria. Nah banyak kawasan besar boh. Lepas tu hujan tu lebat tu wawi tanok ataupun keran nah. Merita ni semua balai tu lah. Utuh. Kau teruk air. Hujan lebat. Keran ni utuh. Tanok sekat air tu utuh turun pula. Wawi Syria masalah ni duk dalam besar juga lah. Banyak kawasan di Syria nah. Malam sekadar saja nak berita nah. Ada dia nak tambah boleh tambah, tak ada dia tambah rasa ni. Pak orang tengok pun kau rai mana tak tahu nah. Minta we tengok pula nah. Kembali tengok mai pula nah. Sakang-sakang lah saya baca berita nak hari. Ada tengok semua tu terima kasih belakang nah. Malam sekadar ni lah jumpa pula esok. Assalamualaikum.